Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salmah. Biasa kita makan manggis tapi kita tak tahu apa khasiat sebenarnya kulit manggis ini. Ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi, dapat membuang kolesterol dalam badan kita, malah membuatkan wajah kita awet muda. Jom kita cuci bersih-bersih kulit buah manggis ini dan kita nak rebus dia. Kalau yang ada getah kuning-kuning ni kita jangan ambil. Kita kena cuci sampailah ia bersih dan rendamkan sekejap. Ini dah Cik Salmah cuci bersih-bersih tadi. Cik Salmah keringkan sekejap. Lepas tu kita masukkan air yang penuh ke dalam kuali kita ni dan kita mula merebus kulit manggis ini. Rebus dalam setengah jam lah untuk mengeluarkan air dia dan kita nak minum air dia tu. Sebab banyak kelebihan yang ada di dalam kulit manggis ini dan kita campurkan dengan sedikit madu supaya ia tak adalah rasa kelat sangat. Nampaknya air kulit manggis kita tadi dah keluarkan dia punya warna tu. Dalam setengah jam dah boleh angkat dan kita kena tapis betul-betul takut ada habuk. Dan kita bolehlah minum, letak ais pun boleh. Kalau sakit saraf tu jangan letak ais, minum suam-suam macam tu aja. Tapi Cik Salmah minum menggunakan ais. Dan kalau rasa kelat lagi, letakkanlah sedikit gula perang ke dalamnya untuk kita rasa tak kelat. Biasanya kita minum ni dia ada rasa pahit-pahit sikit, biasalah ubat kan. Jadi kita berjumpa di dalam petua seterusnya. Nanti banyak lagi kita akan kongsi. Semoga sahabat-sahabat di luar sana sentiasa sihat walafiat dan jaga diri. Cik Salmah sayang kamu semua. Assalamualaikum. Jom kita minum air kulit manggis supaya tidak ada penyakit dalam badan kita. InsyaAllah selawat dia 3 kali. Dan kita minum.